Untuk korang yang pakai produk Beza, korang kena noted, korang kena tengok dan listkan barang ni satu-satu. Kita ada absorber satu set, kita ada spring, lepas tu kita ada mounting, dua jenis, lepas tu kita ada ni strut kit ataupun collar bush orang panggil, dust cover dia sekali dengan bush, absorber link satu set, kita ada low arm untuk bahagian depan satu set. So, yang ni aku akan tunjuk kat korang satu persatu barang-barang yang ada dekat suspension part kereta Pro2 Beza. So, item pertama adalah absorber. So, yang ni ialah absorber heavy duty daripada Pro Expert. Next item adalah sport spring. So, sport spring ni dia lebih kepada merendahkan kereta lah. So, dia lebih kepada orang kata tu desire. Nak nampak kereta nampak lowered, kereta nampak smart. So, ni. Tapi kalau tak nak pakai sport spring Pro Expert, ada lagi tak sport spring lain? Ada. Kita orang ada banyak, kita ada macam-macam. Salah satunya kita ada yang paling famous selain Pro Expert, kita ada F-Tune. Sport spring daripada F-Tune yang jenis CLS warna putih tu. So, sport spring dah. So, next item. Mounting absorber untuk bahagian depan. So, untuk Azia Beza, kita ada dua pilihan. Kita ada jenis, satu kita ada jenis yang standard, satu lagi kita ada jenis bearing. So yang standard macam ni, yang standard ni di jenis bush. So dia macam ni, so nampak tak, dia tak ada bearing. Ni jenis bush. So korang boleh tengok ada bush kat sini. So dalam ni ada bush. Kelemahan dia ialah senang terangkat, lifetime dia kurang agak pendek berbanding bearing. Tapi yang jenis standard original macam ni. So yang ni kiri kanan lah, satu set kiri kanan lah. So yang ni mounting bearing yang jenis standard. Yang satu lagi yang nak upgrade, orang kata macam untuk ketahanan yang lebih lama, korang boleh pakai ni, yang jenis bearing ni. Ni jenis bearing. So korang nampak, so ni ada bearing kat dalam. Nampak ada bearing ni. So yang ni jenis bearing. So ketahanan dia pakai bush juga, tapi dia lebih tahan. Tu nampak dia pakai bearing. Dia bearing. So ni perbezaan dia. Ni tak ada bearing, ni ada bearing. So daripada segi ketahanan, bearing lebih tahan. Daripada segi harga, yang bush lagi murah daripada bearing. So mounting ni korang memang kena tukar kiri kanan lah seeloknya. Seeloknya tukar kiri kanan. Sebab apa? Sebab upah tukar mounting ni sama macam upah dah termasuk dengan korang tukar absorber. So kalau korang tukar absorber, tak tukar mounting, silap lah. Sebab nanti 2-3 minggu mounting ni bunyi, upah dia sama macam korang tukar absorber. So yang ni bearing, satu set kiri kanan. So next item, strut kit untuk absorber depan. So strut kit. So ni dia strut kit. So strut kit ni dia ialah collar lah orang panggil, collar bush. Nampak? So dia bercollar. Kalau korang nak pakai mounting bearing yang jenis bearing, collar ni nanti korang akan masukkan dekat plate absorber. Korang masukkan, lepas tu baru dia ngam. So nanti dia akan macam ni. So korang akan pakai skru ni untuk tutup. Korang hanya perlu beli kalau korang nak pakai absorber mounting yang jenis bearing. Yang jenis bearing macam ni, baru pakai. Tapi kalau korang pakai yang mounting standard macam ni, tak payah. Terus pakai je, tak perlu beli collar bush ni. Item seterusnya ialah absorber link. Ni jenis link. So dia panjang. Kalau Myvi punya dia pendek je. Tapi kalau untuk Beza dia panjang. So ni dia, nampak? So kalau yang rosak tu, dia punya ball joint ni dah lembut tau. So korang nampak tak? Ball joint ni dah lembut. Tapi kalau yang eloknya dia keras. Korang tak boleh pusing pun pakai tangan. So yang ni dia sama je kiri kanan. So satu set kiri kanan. Next item adalah absorber depan punya cover dan bush. Orang panggil dust cover lah. So ni untuk absorber depan. So korang nampak? So dia dah siap tau. So dia dah siap ni cover, yang ni bush. Ada kereta yang dia asing, bush asing, cover asing. Tapi untuk Beza, Myvi, untuk Viva, dia pakai yang ni. So dia dah siap. So korang jimat kat sini, kiri kanan. So korang dapat satu set. Ni bush, ni cover, dust cover. So satu set. So item seterusnya, dua barang ni orang kata tu tengok keadaan. Kalau rosak baru tukar. Tapi kalau tak ada koyak, tak ada merekah, tak payah tukar. Benda ni jarang lah orang tukar, jarang. Nama dia ialah coil spring rubber belakang.
So dia ada atas bawah. Yang ni yang jenis bawah. Okay, ni dia. Aku dah buka. So yang ni plastik dia. So aku tak nak buka dua-dua. So aku buka satu. So yang ni yang bawah. Coil spring rubber bawah. Ni untuk spring So spring mana? Yang ni Okay, ni. So kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia macam ni, nampak? So yang ni ialah untuk protect spring supaya spring tak berlaga dengan spring seat dekat kereta. So benda ni untuk elakkan berbunyi berlaga. So bila berlaga ada bunyi kat belakang keting. So bila korang pakai ni dah tak ada. So yang ni yang bawah. So yang ni pula yang ni yang atas. Yang ni atas. So dia macam ni. Macam ni, nampak? So dia macam ni. Satu set ni yang belakang. Sebab kalau Beza belakang spring dia asing, dia tak sama dengan Exober, belakang dia asing. So benda ni memang jarang rosak Kebiasaannya kalau kereta dah lama sangat, dia dah mula merekah, dia pecah. Tapi kalau kereta korang 3-4 tahun rasanya elok lagi. Nampak dia jadi macam ni. Atas bawah. So yang ni sama gak kiri kanan. So satu set, ni dua. Satu set. Okay, coil spring rubber settle. Item seterusnya adalah mounting bush absorber belakang. So dia datang dua. So ni untuk sebatang absorber. So dia datang dua macam ni. So korang nampak ni. Nampak? So dia ada gigi kat belakang. Satu lagi macam ni. Satu lagi macam ni. Nampak? So dia datang dua. Ni satu set. Ni satu set. So untuk belakang korang kena beli dua set Ni satu. Ni satu. Ni untuk absorber belakang. Untuk Pro 2 Beza. So, item terakhir adalah lower arm. Ni lower arm depan belakang tak ada. So ni lower arm daripada Pro Expert. So aku buka satu je. Nak buka dua-dua nanti nak packing lagi balik. So kita buka satu So kita ada kiri kanan So yang ni kanan. Ini jenis kanan Pro Expert. Yang ni kiri. So nampak kita ada label Pro Expert. Jom tunjuk kat korang secara dekat secara detail. So ni yang ni kena buka. Tu nampak. Kita pakai heavy duty punya ball joint. So ni, yang ni ialah untuk korang pakai ni. Kita bagi sekali dengan pin. So yang ni, so ni ball joint dia. So korang boleh tengok, ni jenis heavy duty Yang ni bush. Tebal. Ni bush, so ni bush dia. Bush lagi satu. Nampak? So ni lower arm Pro Expert. Yang ni belah kiri. So dah complete full part suspension untuk kereta Pro 2 Beza. So ada orang yang minta dekat aku untuk bagi tahu harga berapa sekian. Aku bukan tak nak bagi tahu, cuma korang kena faham yang setiap barang-barang ni harga dia berlainan. Setiap barang-barang ni ada brand dia, ada kualiti dia, ada jenis dia. So setiap tu harga dia berlainan. Macam contoh lah, kebanyakan korang tengok mounting lah senang. Mounting ke kan, absorber link ke. Korang tengok kalau original punya harga dia berapa. Harga dia boleh sampai 200-300 untuk satu set. Tapi kalau OEM punya dalam 100 dan 100 setengah. Ada yang jual sampai 20-30 ringgit untuk sebatang. So korang rasa kualiti tu macam mana? Contoh macam mounting. Ada mounting yang original, berapa harga dia. Ada yang brand lain, berapa harga dia. So mounting ada jenis heavy duty, ada yang jenis OEM standard. So tengok pada orang kata tu sesetengah produk tu juga. Harga tak sama. Kalau korang nak tahu harga, korang komen ataupun korang kontak terus Mr. Absorber ataupun pergi mana-mana cawangan Mr. Absorber seluruh Malaysia yang dekat dengan korang, minta full quotation. Nanti tim kami akan bagi korang full quotation macam ni. Siap dengan apa barang yang ada, siap dengan harga, siap dengan upah pemasangan. Nanti korang akan dapat total. Ataupun korang kontak je, minta full quotation, nanti tim aku akan bagi. Akan bagi full quotation macam ni. So korang dah boleh budget dah. Berapa budget yang korang nak standby untuk tukar full suspension kereta korang. So settle video untuk kali ni. Full part suspension untuk Pro 2 Beza. So untuk next kereta pula, korang boleh komen korang pakai kereta apa,
So nanti aku akan bagi full quotation untuk kereta korang, bagi tahu model kereta, jenama. Nanti aku akan buatkan video untuk korang. So yang penting korang jangan lupa komen dulu apa-apa pun. Yang paling penting jangan lupa subscribe YouTube channel Mr. Exober, like and share video ni dekat kawan-kawan yang ada kereta Beza. Kita share benda ni ramai-ramai. Apa pun jangan lupa jom pandu kereta lama seperti baru. Ciao.